binti Syahril. Alisha Khaira binti Muhammad Fazli. Arif Daniel bin Muhammad Syuhadli. Aryan Syakir bin Ahmad Syukri. Nur Adra Safia binti Fahrul Asri. Dan Nur Arisa Kaisara binti Mat Khairul Azmi. Sidang hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian anugerah pencapaian terbaik PIBLI bagi tahun 4. Dimulakan dengan kelas tahun 4 bintang, dipersilakan Nurul Elisa Safira binti Abdul Rahman. Seterusnya, Nurul Syirah binti Abdullah. Nur Afrina Salmina binti Ahmad Reza. Putri Nur Raisha Safiya binti Muhammad Safyan. Muhammad Ibrahim bin Muhammad Fakir Fikri. Dan Alia Muhammad binti Amar. Seterusnya, bagi kelas tahun 4 Lestari, dipersilakan Muhammad Amar Rizki bin Muhammad Mirza. Muhammad Adam bin Asmawi. Muhammad Saiful Muaz bin Abdul Alim Muhya. Nur Izara Sofia bin
Dipersilakan Muhammad Imran bin Muhammad Fadlan Fikri. Nurin Elisa Safira binti Abdul Rahman. Nur Insyirah binti Abdullah. Putri Nur Raisha Safia binti Muhammad Said Safian. Muhammad Ziyad Ramadan bin Suhaidi. Seterusnya, bagi kelas tahun keempat Bestari, dipersilakan Muhammad Amar Rizki bin Muhammad Mirza. Nur Izara Sofia binti Muhammad Hairul Izzat. Muhammad Saiful Muaz bin Abdul Halim Munya. Muhammad Adam bin Asmawi. Nur Kalisha Kaisara binti Nur Serengu. Sidang hadirin yang dihormati, penyampaian berikutnya adalah atura peningkatan akademik. Dengan ini, majlis mempersilakan dari kelas 5 Pintar dipersilakan Muhammad Mikyat Nakai bin Muhammad Marzuki. Nur Fatih Nabila binti Kamarul Samad dari kelas 5 Bestari. Muhammad Amar bin Muhammad Rizwan dari kelas 5 Cerdas. Nur Fatina Farzana binti Abdul Salah dari kelas 4 Pintar. Dan Said Muhammad Azkar bin Said Muhammad Azman dari kelas 4 Bestari. Tunduk menguning serumpun tadi, pohon panas di pinggir hutan. Tuhan mencurah selaut budi, tidak terbalas segunung bintang. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Saidatul Nadia atas kesudian menyempurnakan majlis itu tadi. Majlis mempersilakan